Juadah moreh, hidangan kerang dan aneka jenis siput menjadi tradisi yang tidak asing lagi bagi masyarakat di daerah Selama setiap kali tibanya Ramadan. Bertempat di tapak Pasar Pagi Sungai Bayor yang diiktiraf Malaysia Book of Records sebagai pasar pagi terpanjang di Malaysia, lebih 3 tan kerang-kerangan dihidangkan kepada penduduk. Tradisi makan kerang selepas tarawih atau lebih dikenali sebagai Majlis Colek ini sudah berlangsung sejak bertahun lamanya dan menjadi salah satu keunikan Ramadan di daerah Selama. Ini adalah acara tahunan. Tiap-tiap bulan puasa, kita akan adakan majlis macam ni. Ini adalah orang kata majlis, orang kata colek. Memang kalau kita tengok di Larut dan di sekitar Larut, contohnya di bahagian yang terdekat kan, memang dah jadi macam tradisi di sini. Lazimnya program ini diadakan pada malam 10 terakhir Ramadan di mana penduduk akan berkumpul untuk menikmati pelbagai jenis makanan laut. Keistimewaan hidangan ini terletak pada cicahan kuah kacang yang dihidangkan sedikit pedas bagi menyesuaikan rasa kerang dan siput yang direbus. Selain kerang rebus lebih 300 kg, makanan laut lain turut dihidangkan termasuk lala serta mentarang dan siput belitung mahupun ketam. Usaha mengeratkan silaturahim ini melibatkan semangat gotong royong penduduk yang mula membersihkan hidupan laut tersebut seawal pagi hari kejadian. Dari pagi yang untuk makanan lah, yang untuk kemah, persediaan semua dah berlangsung lebih kurang dalam seminggu sebelum tu sampai ke hari ini lah. Memang kita teruja lah dengan ada program yang macam ni. Jadi luar pada Larut datang ke sini. Dan tadi saya tengok yang paling jauh ni pun daripada Terengganu hadir, daripada Johor hadir. Acara tahunan ini terus menjadi medium terbaik bagi memperkukuh hubungan kemasyarakatan sambil menikmati keindahan warisan kulinari tempatan.